Akan menjadi perlawanan panas dan penentu, berikut ramalan barisan yang bakal diturunkan Xisco Munoz pada perlawanan suku akhir AFC Champions League Elite 2025-2026 antara Al Ahly Saudi dan Johor Darul Ta'zim. Perlawanan suku akhir AFC Champions League Elite musim 2025-2026 antara Al Ahly Saudi dan Johor Darul Ta'zim dijangka menjadi pentas pertarungan yang penuh intensiti, emosi, dan taktikal yang tinggi. Kedua-dua pasukan hadir dengan kekuatan tersendiri, namun fokus utama terarah kepada bagaimana ketua jurulatih JDT, Xisco Munoz, akan merangka strategi terbaik untuk menyaingi kelab gergasi dari Arab Saudi itu. Dalam menghadapi pasukan seperti Al Ahly Saudi, Xisco Munoz dijangka tidak akan meninggalkan identiti permainan yang telah membentuk kejayaan JDT sepanjang musim ini. Sistem 3 yang menjadi asas taktikalnya bakal terus digunakan, tetapi dengan beberapa pelarasan penting bagi memastikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan dapat dikekalkan sepanjang 90 minit. Formasi 3-5-2 yang sering menjadi pilihan utama jurulatih dari Sepanyol itu bukan sekadar susunan pemain, tetapi mencerminkan falsafah permainan yang menekankan penguasaan ruang serta transisi yang pantas. Dalam perlawanan besar seperti ini, pendekatan tersebut perlu dilaksanakan dengan disiplin tinggi, terutamanya ketika berdepan tekanan daripada barisan serangan lawan yang berprofil bintang. Di posisi penjaga gol, kepercayaan dijangka terus diberikan kepada Andoni Zubiaer yang telah menunjukkan prestasi konsisten sepanjang kempen. Keupayaannya dalam membaca permainan serta ketenangan ketika mengawal bola dari belakang menjadi aset penting dalam membantu JDT memulakan serangan dengan lebih tersusun. Kepimpinan dan kebijaksanaannya dalam mengatur posisi rakan sepasukan akan menjadi kunci utama dalam mengekang asakan pihak lawan. Di sampingnya, kehadiran Shane Lowry memberikan kekuatan fizikal dan ketegasan dalam perebutan bola udara. Lowry dikenali sebagai pemain yang agresif dalam bertahan, sesuatu yang amat diperlukan apabila berdepan penyerang lawan yang pantas dan teknikal. Satu lagi slot di bahagian pertahanan kemungkinan diisi oleh Eddie Silvestre atau pemain tempatan seperti Feroz Baharudin. Pilihan ini bergantung kepada pendekatan taktikal yang ingin digunakan, sama ada lebih defensif atau memberi ruang kepada build-up dari bawah. Di bahagian tengah, peranan sebagai pemain tengah bertahan akan dipikul oleh Afiq Fazail yang berfungsi sebagai pelindung utama kepada barisan pertahanan. Keupayaannya dalam mematahkan serangan lawan serta melakukan hantaran ringkas yang efektif amat penting dalam mengekalkan kestabilan pasukan. Sebagai pelengkap di bahagian tengah, Nejzo Insa akan memainkan peranan box-to-box, menghubungkan pertahanan dan serangan dengan tenaga serta pengalaman yang dimilikinya. Insa juga mampu memberikan ancaman dari luar kotak penalti melalui rembatan jarak jauh. Peranan kreatif pula dijangka digalas oleh Juan Muniz yang terkenal dengan visi permainan dan keupayaan mencipta peluang. Muniz akan menjadi arkitek utama dalam merancang gerakan serangan JDT, terutamanya melalui hantaran tepat ke kawasan berbahaya. Di bahagian sayap kanan, kelincahan Arif Aiman menjadi senjata utama pasukan.
Kepantasan serta kebolehannya dalam situasi 1 lawan 1 mampu membuka ruang kepada rakan sepasukan dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Untuk sayap kiri pula, pilihan mungkin bergantung kepada strategi semasa perlawanan, sama ada menggunakan pemain seperti Bergson dalam peranan lebih fleksibel atau pemain lain yang mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Di barisan hadapan, Bergson da Silva dijangka menjadi sandaran utama sebagai penyerang utama. Keupayaannya dalam menyudahkan peluang menjadikannya aset paling berbahaya bagi JDT di kawasan penalti lawan. Bergandingan dengannya mungkin Fernando Forestieri atau Heberty Fernandes, yang masing-masing menawarkan gaya permainan berbeza. Forestieri lebih kepada kreativiti dan pergerakan tanpa bola, manakala Heberty memiliki kepantasan serta kemahiran teknikal yang tinggi. Dari sudut taktikal, Xisco Munoz dijangka mengarahkan pasukannya bermain lebih berhati-hati, dengan blok pertahanan yang lebih rendah bagi menyerap tekanan. Pendekatan ini penting untuk mengelakkan ruang terbuka yang boleh dimanfaatkan oleh pemain berkualiti tinggi pihak lawan. Dalam masa yang sama, serangan balas pantas akan menjadi senjata utama JDT. Dengan pemain seperti Arif Aiman dan Bergson, peluang untuk menghukum lawan melalui transisi cepat sentiasa terbuka sekiranya mereka berjaya merampas bola di kawasan tengah. Salah satu cabaran terbesar adalah untuk mengekang pemain bintang seperti Riyad Mahrez yang terkenal dengan kemahiran individu serta kebolehannya mencipta detik magis. Kawalan ketat serta disiplin tinggi diperlukan untuk menghadkan pengaruhnya dalam perlawanan. Selain itu, aspek mental juga memainkan peranan penting dalam perlawanan sebesar ini. Pemain JDT perlu kekal fokus sepanjang permainan, mengelakkan kesilapan mudah yang boleh memberikan kelebihan kepada lawan. Sokongan dari bangku simpanan juga bakal menjadi faktor penentu, di mana Xisco Munoz mungkin melakukan pertukaran taktikal pada waktu yang tepat bagi mengubah momentum perlawanan. Keputusan yang dibuat dalam detik kritikal boleh menentukan nasib pasukan. Secara keseluruhannya, perlawanan ini bukan sahaja menguji kemampuan teknikal JDT, tetapi juga ketahanan mental dan disiplin taktikal mereka. Jika segala perancangan dapat dilaksanakan dengan sempurna, tidak mustahil untuk JDT memberikan saingan sengit kepada Al Ahli Saudi.